Saya ada banyak nak soalan nak tanya. Aduh. Kalau makan di restoran, kucing selalu minta makanan kat bawah meja, tapi saya selalu dok beri. Apa hukum? Ada hukum tak bagi makanan kat kucing masa tu? Jawabnya tidak berdosa. Tetapi sunat. Kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini ada contoh terbaik. Rasulullah memberi makan kepada hayawan, kepada budak-budak, kepada siapa saja beri makan. Sehingga Nabi kata tiap binatang yang ada perut, kalau kita beri dikira sedekah. Biasalah kita masuk dalam kedai kucing, nah, kita makan nasi bukuh tu, tu makna dia. Dia tengok dah kita buka si bukuh, kepala ikan bawah tokor duk lah tu. Nak ingat Allah tu bit luar ni oleh jatuh birah sayur. Banyaknya lauk. Kucing pun mari akik, benda mana nak sikit ke nak sebuku? Nak sikit kita dak uri juga, kedekut nak mampu. Dia panggil. Faham tak? Jadi kalau siapa yang nak murah rezeki, ada kucing ada binatang, beri makan. Biarlah kosi dua pun tak apa. Sebuku nasi kita beli dengan ikan bawah apa semua dengan telur ikan, bagi dua terus. Orang ni cepat kaya. Faham? Tu cara dia. Kita tak. Faham tak? Kira nak sombak dalam perut dia saja. Mu biti banyak, agilah kau cek tak cukup bang kucing separuh, ngodah pula paruh lagi tak, atau sepinggang lagi, kucing ni bang sebuku terus. Betul tak? Dah bila lagi kita nak jadi orang baik? Betul tak? Biar jadi orang baik, pula muka baik dah, ni muka baik, leku dah mampu. Nah, tengok pada janggut serung, macam ke bapak tak sahur dah, tapi leku lah. Duduk saja pepek mula. Kucing mari. Rasulullah bukan saja berzikir, hatinya juga murah. Faham? Murah rezeki, cepat kaya. Tak percaya terang. Faham tak? Murah rezeki, cepat kaya. Kalau makan, natang susah. Natang mari kok dapur, mari. Kalau kita tengok anak kucing 2 ekor, kecil siang dia. Kalau kita nanok semula lah. Nanok semula, ambil beras setengah cetong, nanok, goreng ikan, buat sayur-sayur sikit pinggang, beri makan ke dia. Dalam pinggang hok lawa sekali tu. 600 sepinggang. Kita hidang ke dia molek, siap ngayuh setangan apa semua. Buh ke kucing. Kalau kita buat gitu sekali dalam seumur hidup kita, rugi tak kita? Tak rugi, tapi dia tak minta pun gitu. Dia tak suruh goreng hak baru. Dia tak minta sepinggang. Tak minta hidang dalam pinggang molek. Tak minta air cuci basuh tangan. Tak minta tisu yang lelak mulut. Dia minta hak membaki-baki, hak mudah habis tu, celah-celah pinggang latar siapa tu. Kita tak apa sikit. Kita lapar sangat. Kita tak uri juga. Bahasa binatang tak reti bahasa. Betul tak? Tu hakikat. Allah atau anak kucing nak uji kita. Faham? Kita ni sayang tak dengan rezeki Allah. Allah tak sayang ke kita, kita sayang ke binatang lain nak beri. Itulah diri kita. Muhasabah lah. Lain dia kata, kata dua kita nak sekata. Dia lain ke? Dia tengok kucing mari ke depan tu. Ni biba. Ni wajah. Ni pun. Kita wajah se. Dia tahan kira kita nak wi. Mari hak mau. Ni dak wi, tutup itu degang, tutup itu. Tengok anak wi makan, mula sawi, ada wi makan gitu. Ayo. Dia nak senang dalam kubur, dia nak masuk syurga Firdaus, layak tak? Layak. Dia nak murah rezeki, dah layak. Patut. Wi banyak sikit ke dia, biar murah rezeki gitu. Panjang umur. Tu orang cerdik. Betul tak? Ada kita bila lagi layan kucing tu faham maknanya. Kali dia buat lari ikan seekor, tak payah kerja. Kita buat lagi orang macam mana? Betul tak? Ada? Kita banyak mana buat salah dalam kehidupan, dalam bab rezeki, dalam bab negara. Dia buat lari seekor. Makanan dia pasal ikan, kucing makan ikan. Yang peliknya kucing ikan kita tengah siang makan kucing, baru pelik. Kita siang ikan apa semua kita pergi tengok sebab depan pos main mari. Pak dia dapat ambil ikan kembung seekor. Ikan kembung siapa? 15,000 seekor. Tak lapar. 15 rial? Tak lapar juga. 5 rial? Tak juga. Dah berapa? 80 sen seekor. Betul tak? 80 sen siang setengah seekor nyatu.
Seumur hidup ni kali buat lagi seko. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sedekah. Nabi kata kalau kita tanam tanaman dimakan oleh burung, jadi sedekah bagi tuang pokok. Betul tak? Dah kali ikan kita buat lagi kucing, mudah-mudahan kafarah dosaku yang banyak selama ni. Tak, jauh 3 beranak kepo. Kepo lepak pagar, ayah lepak pula keliang. Turun ayah saja kan dekat pagar. Kucing kata, aku riba. Ada berat nana. Kejar lah kau ni. PT beribu dalam bank. Kereta 3 buah kejar kucing. Kata bodoh aku. Biarlah sedekah. Nak, bukan. Lain dia buat lari mana peti air batu tau. 3 ekor kucing lagi peti sejuk. Buat lari. Tu lain lah. 2,000 lebih tau. Tak? Buat lari mesin nyong boleh tahan kira. Aduh lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi